Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Danish Hafyuddin daripada kelas PIM 2 ingin membentangkan tugasan 3 iaitu persembahan bagi subjek IDUP 3143 Sosiologi dalam Pendidikan. Tajuk persembahan ini ialah perubahan sistem pendidikan asas mobiliti sosial. Jom sama-sama kita saksikan. Pertamanya kita pergi kepada biodata saya, iaitu nama diberi Muhammad Danish Hafyuddin bin Muhammad Sabri. Angka giliran 2022092440 Saya daripada kelas Pendidikan Islam 2, pensyarah Encik Salim bin Ma'ami. Okey, seterusnya kita pergi kepada isi kandungan kita, iaitu bagi persembahan ini apa yang terkandung yang ingin saya sampaikan ialah yang pertama iaitu definisi perubahan sistem pendidikan. Yang kedua pula definisi mobiliti sosial. Dan yang ketiga pula contoh perubahan pendidikan terhadap mobiliti sosial bersama bukti yang saya sertakan. Kemudian cabaran perubahan pendidikan terhadap mobiliti sosial. Kemudian yang terakhir pula ialah penutup. Okey, kita pergi kepada yang pertama iaitu definisi perubahan sistem pendidikan. Okey. Untuk perubahan sistem pendidikan ini apa yang boleh kita faham ialah perubahan yang dilakukan dalam sistem pendidikan apabila wujudnya idea-idea dan keperluan baharu yang tidak dapat ditangani oleh yang sedia ada. Apabila kita membaca petikan ini, apa yang boleh kita faham ialah apabila berlakunya satu era perubahan ke dalam sistem pendidikan, ada banyak perkara yang boleh berlaku. Antara apa yang boleh saya bagi contoh ialah apabila sistem IT ditambahkan ke dalam sistem pendidikan, apa yang akan berlaku kepada kita punya guru-guru yang tidak ada pendedahan berkaitan dengan sistem IT ini? Apa yang boleh berlaku ialah mereka ini sukar untuk mengikuti arus IT yang telah kita sama-sama lalui. Iaitu apa yang mudah kita boleh faham ialah Gen Z yang sangat terdedah dengan sistem IT ini, manakala generasi-generasi yang lama tidak mengetahui dan tiada sebarang pendedahan berkaitan sistem IT. Yang mana yang boleh kita simpulkan ialah sistem pendidikan sangatlah berbeza, iaitu pada masa dahulu dan juga pada masa sekarang. Yang kedua daripada petikan ini iaitu perubahan politik, ekonomi dan juga sosial juga mempengaruhi reformasi pendidikan. Hal ini juga apabila kita kaitkan dengan sistem IT. Contohnya ialah pada waktu ketika ini, apabila sistem IT berkembang pesat, maka penyelewengan daripada segi makluman akan juga mudah berlaku. Apa yang contoh yang boleh saya bagikan ialah contohnya fitnah-fitnah yang bertaburan yang boleh kita lihat di sosial media. Antara contohnya, seorang ahli politik ini dia ditaburi pelbagai fitnah di dalam media sosial, walhal dia tidak pernah pun melakukan perkara sedemikian. Contohnya penyelewengan duit dan sebagainya. Padahal apa yang boleh kita lihat daripada pemimpin ini, dia tidaklah pernah melakukan perkara tersebut. Okey, itulah kesan sistem pendidikan dari segi politik. Namun, ada yang menegaskan bahawa perubahan dalam bentuk pendidikan selalunya berkait rapat dengan perubahan sosial masyarakat. Apa yang boleh ditegaskan dalam petikan ini ialah perubahan bentuk pendidikan ini dia juga berkait dengan perubahan sosial, iaitu terdapat banyak sosial media pada masa kini yang mana sangatlah berkait rapat dengan pendidikan. Contoh yang boleh kita lihat ialah apabila kita masuk ke pendidikan, contohnya saya ambil daripada
era COVID-19 hari itu, pendidikan sangatlah berkait rapat dengan sosial kerana aktiviti fizikal tidak boleh dijalankan. Oleh kerana itu, pembelajaran secara maya lah yang sangatlah membantu pelajar pada masa ketika itu. Tu apabila apa yang boleh kita faham sedikit sebanyak tentang perubahan sistem pendidikan. Okay, kita pergi kepada slide seterusnya. Seterusnya berkaitan mobiliti sosial, iaitu mobiliti sosial adalah sebuah gerak perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial yang lain, iaitu dari sudut strata ke strata yang lain. Mobiliti sosial boleh terjadi disebabkan beberapa faktor. Antaranya ialah status sosial, keadaan ekonomi, perkahwinan dan juga perubahan sistem pendidikan. Mobiliti sosial ini, apa yang kita kena fokus ialah kepada perubahan sistem pendidikan kerana ia melibatkan sosial pelajar. Okey, mari kita pergi kepada contoh untuk mudah kita faham, ya. Okey, sebelum tu kita kena tahu terdapat pelbagai jenis sosial mobiliti sosial ni. Apa yang saya ingin bagi pada kali ini ialah antaranya 4 sahaja, iaitu yang pertama, mobiliti bercorak mendata, yang kedua, mobiliti bercorak menegak, dan yang ketiga, mobiliti bercorak dalam satu generasi, dan yang terakhir, mobiliti antara generasi. Okey, kita pergi kepada yang pertama terlebih dahulu. Mobiliti bercorak mendata ini ialah perubahan kedudukan sosial seseorang dalam kelas sosialnya tanpa perubahan dari segi hierarki, prestige dan jenis kelas sosialnya. Apa yang boleh kita faham ialah bercorak mendata, iaitu dia tiada perubahan dari segi hierarki dan jenis kelas, yang mana ianya adalah sama semuanya untuk mobiliti bercorak mendata ini. Kemudian yang kedua pula ialah mobiliti bercorak menegak. Yang menegak ini, apa yang boleh kita faham ialah perubahan di antara kelas-kelas status seseorang individu ataupun masyarakat, sama ada dari yang di atas maupun yang melibatkan kenaikan atau penurunan martabat seseorang individu. Yang mana kita boleh faham ia adalah bercorak semakin menaik, iaitu mobiliti bercorak menegak. Itu yang kedua. Okey, kita pergi kepada yang ketiga, mobiliti bercorak dalam satu generasi. Seseorang yang dahulunya dalam sesuatu strata sekarang telah berubah, sama ada meningkat ataupun menurun. Apa yang boleh kita faham untuk bercorak satu generasi ni, dia daripada sesuatu yang rendah ataupun sesuatu yang tinggi, dia akan berlaku satu perubahan, antaranya ialah menaik ataupun menurun. Ini ialah corak satu generasi. Okey, kita pergi kepada jenis mobiliti sosial yang terakhir, iaitu antara generasi. Apa yang boleh kita faham untuk yang ini ialah perubahan kedudukan generasi. Anak-anak berbeza dengan kedudukan ibu bapa. Yang mana apa yang boleh kita simpulkan untuk yang terakhir ini, ibu bapa dan anak-anak ialah satu jenis mobiliti sosial yang sangatlah berbeza. Antaranya ialah faktor perbezaan generasi dan sebagainya. Okey, itu untuk jenisnya. Jadi kita pergi kepada seterusnya, contoh perubahan pendidikan terhadap mobiliti sosial. Kita pergi kepada yang pertama, iaitu pendidikan percuma di peringkat rendah dan menengah. Okey, kerajaan menyediakan pendidikan percuma kepada semua pelajar dari tahun 1 hingga tingkatan 5. Untuk yang pertama ini, contoh yang sangatlah baik yang boleh kita sama-sama iktibarkan dan boleh sama-sama kita renungkan. Sebab apa? Apabila kita melakukan ini, kesannya ialah peluang murid di sekolah bandar untuk akses lebih tinggi berbanding murid di kawasan pedalaman. Apabila berlaku sedemikian rupa, kita perlulah melakukan pendidikan secara percuma untuk kita mendapatkan kos-kos yang lagi tinggi kepada sekolah untuk mengeluarkan bahan-bahan yang boleh memberikan
penambahbaikan kepada sistem pedalaman dari segi sistem IT. Kesannya kualiti pengajaran dan pembelajaran murid di bandar lebih baik berbanding luar bandar. Tetapi apabila kita melakukan pendidikan percuma ini, kita boleh mengubah perkara ini dan menjadikan perkara ini ialah sama rata di antara sekolah luar bandar dan sekolah pedalaman. Apa yang boleh disamakan iaitu dari segi sistem pendidikan, yang mana di luar bandar pun sistem IT yang sama dengan pedalaman. Oleh itu, pelajar yang berada di pedalaman tidaklah tertinggal untuk mengikuti arus teknologi yang terkini. Jadi perkara ini sangatlah saya setuju pada pendapat saya lah, apabila kita sama tarafkan pendidikan dan juga dapat memberikan peluang yang sangat besar kepada pelajar yang berada di pedalaman. Itu ialah contoh pertama yang boleh kita ambil, iaitu kita pergi kepada contoh kedua pula. Untuk contoh kedua ini iaitu program bantuan seperti RMT, KWAMP dan juga beasiswa. Huraiannya ialah pelbagai bantuan keuangan yang disediakan seperti rancangan makanan tambahan, RMT, kumpulan wang amanah pelajar miskin, KWAMP dan beasiswa. Apabila kita menyediakan bantuan sedemikian rupa, hal ini sangatlah dapat membantu pelajar yang mengalami masalah keuangan, iaitu contohnya pelajar yang B40, pelajar miskin, asnaf dan sebagainya. Apabila kita melakukan program seperti ini, iaitu pada pendapat saya lah, ia terdapat berbagai-bagai kebaikan yang dapat kita ambil, yang dapat kita beri kepada mereka. Contohnya, dari segi mentalnya seorang pelajar yang boleh dikatakan miskin lah, yang boleh kita label, sangatlah berbeza dia punya mental, fizikalnya. Apa yang kita dapat dibandingkan dengan pelajar-pelajar apa itu kita panggil yang lebih bernasib baik lah. Ayat yang boleh kita guna, lebih bernasib baik, iaitu dari segi keuangannya, dari segi mental, fizikalnya. Oleh kerana keluarga, suasana yang sangat-sangat selesa yang telah mereka hidap, yang nak dibandingkan dengan pelajar miskin dan B40, sangatlah berbeza. Dek kerana itu, apabila kita menyediakan bantuan seperti ini, sedikit sebanyak kita dapat ringankan beban keluarga-keluarga miskin dan juga B40. Hal ini sangatlah saya setuju. Antara sebab lain ialah kita dapat melahirkan lagi ramai pelajar-pelajar daripada golongan miskin dan B40 untuk menjadi pelajar cemerlang, seterusnya dapat meneraju negara kita ke arah yang lebih baik. Okey, kesan apabila kita melakukan perkara ini, pelajar miskin ini tidak terpinggir daripada pendidikan akibat beban keuangan. Seperti apa yang telah saya simpulkan tadi, pelajar-pelajar miskin ini dia tidaklah terasa apabila dia mendapat keuangan, bantuan daripada kerajaan. Oleh kerana itu, pendidikan adalah sama rata di antara golongan miskin maupun yang kaya. Oleh kerana mereka ini tidaklah terlampau memikirkan tentang keuangan, kerana bantuan yang sangatlah cukup dan membantu kepada mereka. Okey, yang kedua pula, kesannya mereka boleh bersaing secara adil dengan rakan-rakan lain. Iaitu contohnya, apabila mereka ini ada keperluan yang seperti rakan-rakan biasa, contohnya lah yang saya boleh bagi, golongan yang kaya ataupun golongan yang lebih bernasib baik ini, dia memiliki teknologi yang boleh membantu mereka untuk lebih berjaya. Apabila, iaitu contohnya, golongan seperti ini biasanya dia ada tablet untuk mereka ni belajar, iaitu mereka ni lebih banyak akses untuk mereka belajar. Contohnya, mereka ada YouTube, mereka ada online tutor dan sebagainya. Apabila bantuan daripada kerajaan, contohnya bantuan tablet secara percuma,
Maka oleh kerana itu, golongan miskin dan juga B40 boleh bersaing secara adil tanpa alasan sewenang-wenangnya yang boleh diberi untuk bersaing secara sihat. Seterusnya, kita dapat melahirkan lebih ramai pelajar yang sangat berjaya, maupun miskin ataupun kaya. Okey, contoh lain pula ialah pelajar B40 ini hanya mendapat beasiswa MARA untuk melanjutkan pelajaran ke luar negara. Apabila kita menggunakan program bantuan seperti ini, bukanlah sahaja beasiswa MARA, maupun beasiswa biasa juga dapat menampung perbelanjaan mereka untuk sambung pelajaran ke luar negara. Apabila kita tengok sekarang, ramai sangat pelajar yang tidak bernasib baik yang ingin menyambung pelajaran ke luar negara, tetapi tidak boleh kerana faktor apa? Faktor keuangan. Manakala kalau kita lihat dari segi orang kata segi kelayakan, kita boleh sebut kelayakan, sangatlah patut untuk kita hantar pelajar seperti ini. Kalau kita tengok dari segi latar belakang pendidikannya ialah sangatlah cemerlang, tetapi oleh faktor keuangan, maka kita terpaksalah tidak menghantar pelajar tersebut. Jadi itu adalah untuk contoh kedua. Kita pergi kepada contoh yang ketiga pula. Untuk contoh yang ketiga ini, pembangunan pendidikan TVET, iaitu pendidikan teknikal dan vocational. Penekanan kepada pendidikan berasaskan kemahiran bagi pelajar yang kurang cemerlang akademik tetapi berbakat dalam bidang teknikal. Apa yang boleh kita faham ialah kita boleh melakukan penambahbaikan kepada sistem pendidikan teknikal dan vocational. Oleh kerana kadang-kadang kita boleh lihat mereka ini pelajar bukanlah tidak pandai, tetapi mereka punya minat ini lebih kepada bidang teknikal dan vocational. Oleh kerana itu, kita tidak boleh meminggirkan bidang ini, iaitu teknikal dan vocational. Dek kerana pada era sekarang, apa yang boleh saya lihat lah, ini pada pendapat saya lah, saya tengok vocational dan juga teknikal ini boleh dikatakan dianaktirikan lah, dia macam dipinggirkan. Tetapi apabila kita lihat balik, perkara ini sangatlah tidak patut berlaku pada masa sekarang. Oleh kerana itu, apa yang boleh saya usulkan ialah kita perlu melakukan penambahbaikan kepada sistem teknikal dan juga vocational. Hal ini dapat memberikan berbagai manfaat kepada mereka yang mana sangatlah minat di dalam pendidikan teknikal dan vocational. Apa yang saya boleh bagi contoh lah, contohnya ialah seseorang pelajar ini dia sangatlah minat tentang bidang kemahiran, contohnya dari segi seni bina, pembinaan, welding, jahitan dan sebagainya. Oleh kerana itu, penekanan kepada technical dan vocational ini patutlah diberi lebih dan tidak patut dianaktirikan oleh kerajaan sekarang. Okey, kesan apabila kita membangunkan lagi ialah perkara ini dapat memberikan peluang pekerjaan yang cepat dan pendapatan yang baik. Kenapa saya beritahu begitu? Hal ini kerana apabila kita menjaga kebajikan dan juga membangunkan dan mendapatkan lebih manfaat kepada mereka, oleh kerana itu mereka performan mereka sangatlah cepat dan sangatlah baik, yang mana akan menunjukkan impak positif kepada kita. Antara sebab lain ialah kesan yang dapat kita peroleh meningkatkan taraf hidup individu dan keluarga mereka. Apabila kita sebut tentang teknikal dan vocational, mungkinlah orang kata adalah golongan yang kurang bernasib baik, tetapi mereka itu adalah salah, kerana ada juga mereka ini daripada golongan yang sangat-sangat yang kaya, tetapi dia berminat berkaitan teknikal dan vocational.
Seterusnya, antara contoh yang boleh kita ambil ialah lepasan kolej vokasional menjadi mekanik mahir dalam pendapatan stabil. Ini apa yang boleh kita lihat lah. Lepasan vokasional dapat menjadi seorang yang berjaya. Seterusnya, kita pergi kepada cabaran perubahan pendidikan terhadap mobiliti sosial. Iaitu yang pertama yang boleh kita ambil ialah jurang akses pendidikan. Apa yang boleh kita faham berkaitan jurang akses pendidikan ini ialah dalam era digital, pendidikan semakin bergantung kepada teknologi seperti komputer, tablet dan capaian internet. Namun, pelajar daripada keluarga B40 sering tidak mampu untuk memiliki peranti atau data internet yang mencukupi. Apa yang boleh kita faham ialah jurang akses pendidikan ini pada era digital sekarang, kadang-kadang ada golongan yang kurang bernasib baik, dia tidak dapat akses kepada perkara digital untuk digabungkan di dalam pendidikan. Contohnya, sebuah keluarga ini tiada pendapatan yang sangat tinggi. Oleh kerana itu, mereka ni mungkinlah tiada teknologi digital seperti komputer, tablet maupun capaian internet. Namun, apabila kita berbincang berkaitan bantuan yang telah saya bincangkan sebentar tadi, perkara ini dapat diselesaikanlah, orang kata. Oleh kerana kadang-kadang kenapa pelajar kita ni kadang-kadang dia tidak tahu apa itu isu semasa, apa yang sedang berlaku pada masa kini. Apabila kita meneliti latar belakang seseorang pelajar ini, kita dapat lihatlah mereka ini ialah golongan yang kurang bernasib baik. Oleh kerana itu, capaian terhadap teknologi berkaitan pendidikan sangatlah kurang kepada mereka. Antara contoh yang boleh saya bagi ialah seorang murid berada di kawasan pedalaman Sabah terpaksa mendaki bukit untuk mendapatkan isyarat internet demi mengikuti kelas dalam talian. Hal ini menyebabkan pembelajaran mereka terganggu dan kurang efektif berbanding pelajar di bandar. Okey, apa yang boleh kita bagi contoh ialah seorang pelajar yang berada di pedalaman, yang mana capaian internet sangatlah sukar untuk mereka ini capai. Perkara ini memang sebenarnya berlaku pada masa kini. Contohnya, sangatlah terkesan apabila isu semasa kelas online semasa COVID-19 hari itu, yang mana pelajar sangatlah terkesan kepada pedalaman apabila mereka berada di kediaman masing-masing tetapi disuruhnya untuk masuk ke dalam kelas di atas talian, yang mana berbagai-bagai pelusuk pelajar yang telah ada di dalam sesuatu kelas, iaitu dari pedalaman Sabah, pedalaman Kelantan, ada banyak pedalaman yang mana di dalam sesebuah kelas. Jadi sangatlah tidak patutlah dan perlukan penyelesaian lah untuk perkara ini. Antara penyelesaiannya ialah kerajaan boleh menyediakan peranti secara percuma atau bersubsidi kepada pelajar B40. Perkara ini saya rasa sangatlah perlu kerana peranti percuma sangatlah memberikan kesan yang sangat banyak kepada mereka. Oleh kerana itu, sedikit sebanyak dapat membantu mereka. Seterusnya, penubuhan pusat internet di komuniti di kawasan luar bandar. Ini contohnya dapat menyelesaikan masalah capaian internet, iaitu apabila kita menubuhkan pusat komuniti di kawasan luar bandar ataupun kita katakan pedalaman, mereka ini mendapatkan capaian internet daripada pusat komuniti ini. Seterusnya, yang terakhir, guru digalakkan menyediakan bahan PDP yang boleh diakses secara luar talian, contohnya dalam bentuk PDF ataupun video rakaman. Perkara ini sangatlah juga wajar dilakukan oleh para guru dan juga pensyarah
Dek kerana apabila mereka tidak boleh mencapai capaian pada ketika itu, tetapi mereka boleh mencapai apabila pada waktu lain, dan boleh melihat video dan juga bahan pengajaran yang telah pun guru sediakan. Okey, itu untuk yang pertama, untuk segi cabaran. Untuk yang kedua ialah kos pendidikan yang tinggi, iaitu yuran universiti, kos buku, penginapan dan keperluan hidup menjadikan pendidikan tinggi dan beban kepada keluarga berpendapatan rendah. Iaitu antara contoh yang boleh kita buat ialah ramai lepasan SPM yang tidak menyambung pelajaran kerana mereka perlu bekerja untuk membantu keluarga. Mereka melepaskan peluang menambah kelayakan akademik dan seterusnya memperoleh pekerjaan yang lebih baik. Sebenarnya apabila kita berbincang berkaitan isu ini, kita boleh perhatikan pada waktu ketika ini banyak perkara ini berlaku pada masa sekarang, iaitu ramai, saya pun kajian yang telah saya buat, banyaklah saya dapati pelajar-pelajar cemerlang lepasan SPM tidak menyambung pelajarannya. Oleh sebab apa? Iaitulah sebabnya ialah kos keuangan untuk menyambung tu sangatlah tinggi. Jadi mereka ini lebih memilih untuk menyambung pekerjaan, mencari pekerjaan yang lebih baik. Oleh kerana apabila mereka ini mendapat duit, iaitu gaji, mereka sangatlah suka akan perkara tersebut. Seterusnya kita pergi kepada cadangan penyelesaian. Apa yang boleh kita selesaikan, iaitu beasiswa penuh atau pinjaman tanpa faedah kepada pelajar miskin berprestasi baik. Perkara ini saya rasa sangatlah penting untuk kita lakukan, iaitu tetapilah kita perlu letakkan syarat berprestasi baik. Kerana pada masa kini terdapat pelajar yang sering hanyut di arus. Apabila mereka ini mendapati mereka telah masuk ke dalam universiti, mereka telah hanyut di bawah arus dan tidak dapat fokus kepada pelajaran. Seterusnya, program pendidikan vokasional atau kemahiran yang lebih murah tetapi memberi peluang pekerjaan yang baik. Perkara ini juga saya rasa sangatlah baik untuk kita usulkan kepada mereka yang kurang bernasib baik. Seterusnya, kelas malam atau separuh masa untuk pelajar yang bekerja di siang hari. Okey, itu untuk contoh kedua. Kita pergi kepada contoh yang terakhir. Ketidaksamarataan kualiti pendidikan. Huraiannya ialah sekolah di bandar biasanya memiliki guru pakar, makmal lengkap serta program sokongan akademik. Sebaliknya, sekolah di luar bandar berdepan dengan kekurangan guru option, fasiliti usang dan sumber terhad. Sebenarnya apabila kita berbincang berkaitan isu ini, perkara ini berlakulah pada masa sekarang, iaitu sekolah yang kurang bernasib baik di luar bandar ataupun kita katakan pedalaman tidak memiliki fasiliti-fasiliti yang sangat cukup bagus apabila kita bandingkan dengan sekolah di luar bandar. Iaitu kadang-kadang padang pun tiada, makmal lengkap apatah lagi. Iaitu perkara ini sebenarnya sangatlah tidak patut terjadi pada masa sekarang. Contohnya, pelajar bandar mendapat peluang menyertai bengkel STEM dan pertandingan inovasi, manakala pelajar di luar bandar hanyalah belajar tentang teori tanpa pendedahan yang sebenar. Justru kita perlu memikirkan antara cadangan penyelesaiannya ialah guru-guru yang berpengalaman ini sepatutnya diagihkan secara adil kepada sekolah luar bandar. Seterusnya, tambah peruntukan pembangunan infrastruktur dan bahan bantu mengajar. Dan yang terakhir ialah laksanakan program mentor-menti antara sekolah bandar dan luar bandar. Jadi, ini adalah penyelesaian dan juga contoh dan cabaran untuk ketidaksamarataan kualiti pendidikan. Okey,
terpergi kepada cabaran yang terakhir, iaitu kurangnya bimbingan sosial dan sokongan sosial. Pelajar miskin sering kurang sokongan moral daripada keluarga yang tidak berpendidikan tinggi. Contohnya, teladan dan juga panduan untuk merancang masa depan, iaitu pelajar cemerlang tidak tahu cara mohon beasiswa, tiada siapa yang boleh bantu, lalu terlepas peluang ke universiti. Mereka inilah daripada golongan keluarga yang kurang bernasib baik, tetapi mereka ini seorang yang cemerlang. Carangan penyelesaian ialah wujudkan guru bimbingan dan kaunselor kerjaya. Seterusnya, libatkan NGO dan alumni sekolah. Dan yang terakhir, kita adakan kem motivasi dan pendedahan kerjaya secara berkala. Okey, jadi untuk penutupnya, perubahan sistem pendidikan jelasnya sangat mempengaruhi kesan pada mobiliti sosial, khususnya kepada pelajar. Ianya boleh membuahkan dua jenis kesan, sama ada kesan yang positif ataupun kesan yang negatif. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum.